Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton semua. Nama saya Arwan daripada Saja Production. Hari ini saya nak tunjuk, mungkin kawasan inilah paip air yang dalam filem Laksmana Doremi. Kita tengok, kita cuba masuk dalam. Mungkin di bawah sini paip itu. Jom. Agaknya nampaknya tempat dia menurun sikit, bukit. Curam yang agak tinggi berbahaya. Jom. Sini. Di sinilah tempat lokasi di dalam filem Laksmana Doremi. Anda boleh tengok paip ini. Ini ada di dalam semasa Doremi menuju daripada ujung sana, dan mungkin kamera angle di sinilah. Di sini ada orang berjalan sambil menyanyi. Dia punya penyambung paip air pun masih sama lagi ya, kalau anda tengok. Itu penyambung paip air, tunjukkan. Ya, dan tapak paip ini pun masih kekal lagi yang asal rasanya.